Guys, dengan aku kali ni ada lagi barang daripada Armrest. Yang ni Armrest Meta Health Fan Elite. Okay. Yang ni memang dah lama gila sampai. So, baru aku sempat nak buka lah. Macam biasa, kita akan buka, lepas tu kita test lah. Tengok kipas dia, tengok angin dia macam mana kan, kuat ke tak. Okay. So, ni kotak dia macam ni lah. Kotak dia macam ni. Kecil je. Okay, dekat belakang ni, dia ada tulis lah Armrest Meta Health Fan Elite. Dia punya bateri 4000 mAh. Okay. So, dekat sini dia tulis Meta Health Fan Elite. Let's go. Kita buka dia punya kotak. Okay. Kita tengok apa yang ada kat dalam kotak. Okay, comel je. Comel gila. Comel je geng. Okay, kipas ni memang kecil je, Kau boleh masuk dalam poket ni. Masuk dalam poket. So, dia ni kipas bagi. Lepas tu dalam ni ada manual. Okay, manual dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Lepas tu dia bagi kita kabel. Okay, untuk kita charge kita punya kipas lah. Lepas tu dia ada bagi dia punya ring lah ni. Okay, dia punya sangkut ni kat sini. So kita boleh sangkut dekat sini. Apa yang dia panggil? Sekejap. Kat sini ada tulis lah. Okay. Oh, buckle. Okay, buckle. But sangkut. Kita nak sangkut kipas kan, senang. Nyimpan tali dia bagi, tak bagi lendiak, dia bagi macam ni. So, kita masuk dulu yang ni kat sini. So, boleh sangkut kat beg ke kan, kat mana-mana. Ni dia kipas dia guys. Okay, kipas dia memang kecil. Compare dengan dia orang punya kipas yang biasa kan. Biasa, selalunya besar macam ni. Sekejap aku tunjuk. Yang ni aku tunjuk contoh Armrest Meta Ice Fan Pro. Ni besar macam ni, nampak? Yang ni kecil je. Tapi kita tak tahu angin dia macam mana. Okay, untuk yang ni, Meta Ice Fan Pro ni dia ada wap air. Yang ni memang best. Aku pakai sampai sekarang best. Sebab dia ada wap air. So, yang ni tak adalah. Yang ni just kipas. So, kita try test dia punya angin. Kalau kita tengok belakang ni kan, macam angin dia kuat ni. Tak tahulah kan. Okay, Armrest Elite. Okay, yang ni ada dua button kat sini. Satu minus, satu plus. Yang ni mungkin kuat dengan kurangkan ni lah. Speed. Lepas tu dia punya USB port kat bawah ni. Okay. Tu je. Jadi nak on off dia. Okay guys. So nak on dia. Korang tekan lama dekat button plus ni. Tekan lama. Okay. So dia akan on lah. Dia akan on. So ni adalah level speed. So untuk naikkan speed korang tekan je plus ni. Macam tu. Okay lah, not bad jugalah. Cuma kipas dia tak adalah senyap sangat. Okay, untuk slowkan speed kipas korang tekan minus button ni. Macam tu. Okay lah, not bad lah angin dia. Okay, so kalau nak off kipas ni, korang just tekan button plus ni lama balik. So dia off. Okay, yang ni ada indicator kat bawah ni. Kalau kita tengok indicator tu, ni indicator lah. Yang first ni. Untuk indicator bateri dan ni adalah speed. Ni speed. Okay. So, sekejap tengok sekejap. Indicator nak tengok time on off dia akan nyala untuk bateri indicator. Macam tu je lah. Okay, untuk angin yang ni je aku nak compare je. Aku nak on dulu ni. Okay. Bagi aku lah kan, aku rasa angin ni lagi kuat daripada angin ni. Sekejap.
Okay, ni kuat sikit lah. Kuat sikit. Ni maximum speed dia. Okey lah, ini kuat sikit lah daripada yang ni. Okey. Kuat sikit lah daripada yang ni. Dia kecil-kecil cili padi lah. Yang ni okey. Sebab aku suka dia ada mist tau. Dia ada tempat keluar air. Ni best. Ni sejuk lah. Yang ni tak ada. Okay, untuk kekuatan angin yang ni lagi kuat sikit lah daripada yang ni. Okay, walaupun dia kecil. Okay lah. Kalau tengah panas ni aku rasa. Okay. Cuma dia agak bising lah sikit. Kalau tengah peluh ni, kalau guna kipas ni, nice. Okay. Cuma yang ni, aku rasa dia best sebab dia kecil. Kita boleh masuk dalam poket. Okay. Dia kecil. Kita boleh masuk dalam poket. Boleh. So, kalau yang ni, nak masuk poket, tak boleh lah. Kembung. Tak muat kot. Yang ni muat. Okay. Kalau korang yang nak lebih macam senang nak bawa, ambil yang ni lah. Yang ni okey. Okay, angin dia pun kuat. Okay, bateri dia tak tahulah tahan lama ke tak. Tapi yang ni dah lama jugalah aku tak buka. Aku tak unbox. Bateri dia still banyak lagi nampak. Ada 4. Ada 4. Ni. Dia kalau penuh ni 5 ni. Okay. Alright. Sekejap, saya try tengok charge dia punya ni. Dia keluar macam mana. Okay, kalau charge dia akan keluar macam ni. Ni tengah charge lah. Okay. Pada siapa yang berminat nak beli kipas ni, macam biasa korang boleh usah dekat shopping bag kat bawah. Okay. Okay guys, itu sahaja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.